Bayangkan anda bayar 200 untuk nasihat pelaburan, tapi selepas 1 Julai, charge tu dah jadi RM216. Bukan sebab servis makin hebat, tetapi sebab kerajaan kenakan cukai 8%. Pelabur kecil pun kena. Adil ke macam ni? Korang tonton video ni sampai habis. Mulai 1 Julai 2025, kerajaan akan kenakan cukai perkhidmatan ataupun SST sebanyak 8% terhadap beberapa jenis servis kewangan. Ya, 8%. Tapi jangan salah faham. Bukan semua transaksi yang kena cukai. Ada yang kena dan ada yang dikecualikan. Apa yang dikenakan cukai? Servis yang melibatkan yuran dan komisen. Contohnya, yuran nasihat pelaburan, pengurusan dana, free transaksi dalam pemasaran modal, yuran tahunan, akaun pelaburan dan cas servis pembelian unit amanah. Kalau sebelum ni anda hanya membayar RM200 untuk servis pelaburan, selepas ni anda kena bayar RM216. Itu belum masuk servis-servis premium bank yang ada fee yang tersembunyi lagi. Dan apa pula yang dikecualikan? Yang dikecualikan adalah akaun simpanan biasa, akaun semasa, transaksi asas yang macam keluar duit tu, pindahan wang, bayar bil. Semua tu selamat. Tak kena cukai. Begitu juga dengan pembiayaan patuh syariah. Tak termasuk dalam senarai. Secara kasarnya, langkah ini dikatakan akan memberi kesan kepada golongan yang terlibat dalam pelaburan, pemegang akaun pelaburan khas dan mereka yang menggunakan servis nasihat keuangan profesional. Tapi persoalannya sekarang, adakah golongan ini benar-benar kaya seperti yang disangka? Ramai sebenarnya rakyat biasa tergolong dalam golongan M40, pekerja profesional, peniaga kecil yang mula berjinak-jinak dengan pelaburan unit amanah, buat hibah takaful atau cari penasihat keuangan untuk rancang masa depan mereka. Semuanya kini akan mula terasa beban tambahan. Dan bila kerajaan umum langkah ini, naratif yang dibawa adalah ini cara untuk tambah pendapatan negara. Mereka jangka kutipan hasil cukai dari langkah ini akan mencecah RM5 bilion untuk tahun 2025 dan meningkat kepada RM10 bilion pada 2026. Tapi adakah ini cara terbaik untuk tingkatkan hasil negara? Rakyat bukan tak faham keperluan kerajaan untuk cari dana, tapi rakyat penat bila sentiasa menjadi sasaran. Cukai naik, subsidi ditarik, bantuan makin berkurangan. Semua ini menambahkan tekanan dalam kehidupan seharian. Bila nak beli barang, rasa beban. Bila nak melabur pun dikenakan cukai. Jadi apa lagi ruang untuk rakyat nak urus kewangan secara bijak ni? Persoalan besar yang perlu dijawab adalah ke manakah hasil kutipan cukai ini akan disalurkan? Adakah ianya akan kembali semula kepada rakyat dalam bentuk bantuan ataupun pembangunan ataupun infrastruktur? Ataupun terus lesap dalam belanja mengurus ketirisan dan projek mewah yang tak memberi manfaat langsung kepada rakyat? Kerajaan seharusnya lebih kreatif dalam mencari hasil, perangi rasuah, tangani ketirisan, tutup lubang-lubang kebocoran keuangan. Bukan ambil jalan pintas dengan menggali poket rakyat setiap kali defisit berlaku. Cukai ini bukan sekadar angka, ia lambang kepercayaan di antara rakyat dengan pemerintah. Kalau kerajaan terus kenakan cukai tanpa justifikasi yang jelas dan pulangan yang setimpal, kepercayaan itu mungkin akan semakin lama semakin pudar. Okey guys, sampai di sini sahaja ulasan saya. Terima kasih kerana setia menonton hingga ke penghujung video ni. Jangan lupa tekan like kalau anda setuju, tinggalkan komen kalau anda ada pandangan dan share video ni kalau anda rasa video ni adalah video yang sangat-sangat bermanfaat. Paling penting sekali, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus cakna isu semasa politik negara kita. Jumpa lagi di video yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum. Jaga diri anda baik-baik.